الحرة، حدود أردنية. حدود أردنية؟ مش لازم ينزل يختم باسبور جواز. نعم موجود؟ موجود. كان انت يشتري كان يسألك قول له هذا صاحب منزل. ما في اكل كثير، انا يروح معه رحله 4 يوم. عجال؟ انا اكل قليل عشان هو 100 او اعتقد 200 قديش والله ما بعرف. هو ضروري يصوم بعد رمضان في ينزل وزن. لازم. انا ما ننزل شيء. خبز ورز مشكله. Minta ada orang dia alhamdulillah. Contoh nanti Okay guys, insyaAllah hari ni kita akan menuju ke Jeddah. InsyaAllah bagi merayakan umrah di tahun terakhir kita di Jordan. InsyaAllah semoga ini bukan kali terakhir lah umrah. InsyaAllah flight dalam pukul 3. Badan kita akan turun daripada Jeddah, kita akan terus ke Mekah. Dan insyaAllah terus akan melakukan umrah insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan target untuk buka puasa dekat sepanjang perjalanan kita ke Mekah lah. Saya Masya Allah putih dah kita. Kamera ni lama tu? Glowing kan. Tu sebab tak bagus ke kamera ni. Kita balik lepas raya ke-2 kan? 22 hari bulan je tu lah. Balik. Kita akan ke Mekah dulu, badan ke Madinah. Kita beraya di Madinah. Ya. Okay. Okay, sekarang kita nak pergi ke apa tu nama dia? Kita akan menaiki kapal Flynas menuju ke Jeddah. Okay, itu kita punya flight. Nampak ke tak? Kita ada saat kita pergi repeat. Assalamualaikum. Tak, aku kan ada kisah dia. Dasar Johor. Kawan, dasar buat muda. Dasar apa? Buat muda. Tak nak kena buat muda. Tak. Johor tak kena buat muda. Tak, apa benda tu? Apa punya ni lah. Santai aja takut tu. Mereka ganggu tu. Ramadan ni tak. Allah nampak bersinar-bersinar sikit dah ya. Dia kau jodoh. Baik Allah. Baik. Kerma mati. Brand. Baik hati. Kerma siapa buat? Lagi. Padu lah. Siapa buat? Ini. Widi Min. Tak kena buat. Apa dia? Wah, kena makan tu. Kenapa? Mina kan? In 300 meters, turn left onto Omar ibn Abd al-Aziz. تعال حركة. Terus. Kalau kedai dia tak. Anak tak nak. Kalau ninja nak. Apa dia belum dia? في شوكولاتة فانيليا مانجو فانيليا. PT Mango. شوكولاتة فانيلا.
kedai banyak ada. Kau tak jadi. Mana bapa? Dua nak terpisah lah kita. Atas kau milih kan? Oh, dia kata kita milih. Ha? Lazim. Macam nak bagi badak kan? Kebiasaan. Tak apalah, dia nak usul. Saya mandi tak apalah. Dah. Makan dah tadi. Kau seorang yang kita pergi di sini. Oh, benar dia. Ada tunjuk yang. Siapa tahu sama Taban? Jauh tak? Rindu tak? Macam mana kau boleh tiba-tiba rasa nak turun tu? Sebab masa aku first time tu tak aku depan tempat sebelum masuk maktabah macam ada kaunter kan. Depan tu semua dah ada orang solat. So aku tunggu dia tunggu. Wabarakatuh. Khalasna min qiyam al-lail. Alhamdulillah tadi diimamkan oleh Syekh Bandar Balila wa 6 rakaat yang terakhir bersama witir diimamkan oleh Imam Mahir Mu'aikli. Masya-Allah, sautuhum jamil jiddan wa halwa kathir, khususan Syekh Mahir Mu'aikli. Masya-Allah, bacaannya membuatkan hati ini terharu dan sedih. Itu yang kita nak. Bila dibacakan ayat Al-Quran, bila dengar kalimah-kalimah kalamullah, bergegarlah hati kita. Maksudnya masih ada lagi iman dalam dada. InsyaAllah. Sekarang ni kita tengah menunggu untuk balik ke kita punya homestay. Sekarang ni one way only sebab orang baru nak balik ke rumah masing-masing daripada masjid. So sekarang ni kita orang tengah tunggu untuk benda ni untuk stop. Yani azma, zahmah. tengok. Dia punya jalan ni tidak jam. So yang dalam 5 minit lagi kot, insyaAllah benda ni akan stop dan kita orang boleh Balik. semua. Tadi Amin kurang sihat dalam bila petang tadi Masih buka je. masih buka tadi, kurang sihat. Hari ni kita orang nak makan vitamin dan sahur, insyaAllah. Lazim vitamin guys sebab malam esok adalah malam 27 Ramadan. InsyaAllah kita orang akan iktikaf lah. InsyaAllah takriban lepas zuhur ataupun sebelum zuhur paling awal. Hatta Fajr. Nah, untuk iktikaf. Doakan guys, semoga dimudahkan, dapat tempat yang selesa, dapat kapet, dan ya, semoga diberi kekuatan lah untuk menghadapi malam 27 insyaAllah. Semoga betul menggalar dan kadar. Amin. Okay guys, menuju ke rumah ngaji guys. Alhamdulillah. Wah, cantik. Kita mana? Kamu sudah kan? Oops.
puasa tak film ke? Film, cari film. Kalau bagi tu macam Ayam lah. Master nak pusing-pusing kamera sekarang? 1, 2, 3. Master gerak lah. Ha. Nak rekod sekarang apa? Dah rekod tu. Dah rekod ni? Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 16 hari bulan bersamaan dengan hari Isnin 27 Ramadan di Mekah. Kalau di Malaysia baru, kalau di Malaysia 26 Ramadan lah. Malam ni baru malam 27. So sekarang kami tengah on the way nak ke tempat iftar di Hotel Sawaik, jauh juga. So kalau tengok di depan ni ada, saya nak pusing kamera. Itu dah. Ada clock tower kalau tengok. Ni kita di area Mak Allah sebenarnya. Banyak kedai. Batak. So kat depan tu. Ya, memang ramai gila. Semalam malam 27 lagi ramai gila orang, penuh. Sampai ke tak tahu lah, jauh gila. Hari dah hari ke-28. Dah kurang sikit lah. So ni kawan-kawan saya tengah on the way ke hotel lah. Batak. Guys. Say hi to my vlog. Hello friends. So insyaAllah lagi sekarang kami punya plan nak lintas clock tower tu sebab kami nak ke hotel tu agak jauh. Allah syukran, Allah jazakan khair. Syuf. China. Ya, Malaysia. Sekali sama dua-dua. Mama, dia kata Sami. Macam Sami. Cina. Dia kata mama Cina. Dia kata papa Cina. Mama Cina. So hari ni hari yang agak lengang lah, tak banyak orang sangat, alhamdulillah. Kalau kita tengok ke depan tu nampak orang bagi sabil. Sabil tu apa? Sabil tu dalam makanan jalan. Oh ya, maksudnya orang jalanan je yang makan. Tak dah. Makanan sabil tu makanan orang yang sedekah. Macam Maidah Rahman lah. Ni contoh yang guys. Macam kata kalau okay. So sebab kalau saya terlalu panjang, saya dah ukut nak tahu cakap apa. So kita sambung lagi lah. Okay, Assalamualaikum. So ni kita ada tempat iftar untuk liduyuf fil baitul haram. Nanti kita unboxing bila dah azan tu nak unboxing sekarang, takut kena halau pula. Sekarang ni kita kat rooftop, kita nak buka. Ni dia ada bagi pack makanan. Ada minuman dan juga tak tahu lah apa benda lain. حي على Lah, ada guru ke? Ada junior apa? Raja apa? Tak sana. Dia padu tak? Oh, enggak. Dia MTSG. Dia tu yang padu. MSTG Yang lah. padu, dia tu padu. MSTG. Dia bawaan. MTSG. Ya, sini. Lawak tak nasi? Pa. Lawak tak nasi? Kau sana. Bersih tak? Nabi Muhammad SAW bersama dengan Jibril. Siapakah? Jemaah siapa ayat siapa? Maksudnya apakah ayat pertama yang turun? Duduk ke healing lah. Ni tempat Nabi healing. Sebab waktu tu Nabi Assalamualaikum. Allah. Ada dah start segan. Malam tu mana pada malam tu nampak khilaf nak yang, tapi ada yang kata 17 Ramadan lah. 17 Ramadan. Waktu tu tepat umur Nabi 40 tahun.
maka datang malaikat Jibril kepada Nabi, membawa, ada yang kata membawa sebuah kalam tu ada kitab dan sebagainya lah. Suruh Nabi membaca. Bila suruh Nabi baca, Nabi kata aku tak boleh baca. Maka malaikat Jibril peluk Nabi sampai Nabi tak boleh bernafas. Sampai susah nak nafas kan. Sampai kemudian malaikat Jibril lepas Nabi, suruh baca sekali lagi, tak boleh juga. Dan peristiwa tu berlaku sebanyak 3 kali. Sampai akhirnya Nabi boleh baca lah 5 ayat pertama. Siapa nak baca? Boleh baca ayat, boleh baca. Anta Nabi. Allah. Takbir. Oh, lelek. Mas Junior. Lepas tu masa apa lagi? Selepas pada peristiwa tu, orang yang pertama percaya dengan Nabi adalah Sayyidatina Khadijah. Orang yang pertama memeluk Islam adalah Sayyidatina Khadijah alaiha salam. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki kita akan ziarah kubur ni Mak Long. Kalau pasang dari rumah ngaji kita tu ada kubur kan. Tahu Mak Long kan? Okay, sekarang ni kita nak pergi ke mendaki Jabal Nur. Sebab dekat Jabal Nur ada satu sejarah Islam yang orang kata inilah permulaan sejarah Islam tu. Lebih kurang lah. Kau susah pakai jubah je, Bapak. Okay, ni kita punya apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nabda tasalluqul jibal An-Nur. Tasalluqul Jabal An-Nur. Nantikan konten mendaki Jabal Nur. Ada umatnya. Nanti dekat tengah lagi di mana orang suka. Lepas semangat, lepas semangat relax kan. Tengoklah siapa yang cepat sampai dia dapat. Macam tu. ليس عندنا قبيلة العرب ليس بنفس القبيلة ويا شعريتنا ما هي Amin. Tak jelas sini. Tak sini bah. Sekarang kita dah sampai dekat puncak Jabal Nur. Neredesin sen ya? Onu bir at sen de at, ben attım sen de at. Biraz ana yürüyüş. Esok bangun bersembilan. Tak asal sampai malam ah. Malam petang tu keluar cari air ambil angin. Oh, tak ada tempat ah. Esok ni dah susah dah. Tak ada tempat esok. Pergi lepas rumah ya. Sampai kata nak pipi lah tu.